Selamat pagi. Semua okey ke? Dan hari ini semua okey ke? Okey, kita dah on the way nak masuk ke pos Kuala. Ya, betul. Okey, kalau nak tahu ni lah dia punya vibe dia. Kita akan melalui jalan-jalan tar dan kiri kanan kita hutan lah. Agak. Oh, temperature not bad. 25. Ya, temperature not bad. 25 Celsius. Celsius banyak lah tu. So bila petang dan ke malam akan lagi sejuk lah ni. Oh, ni kawan kita lagi sejam. So dia orang kat depan. Dekat kepala ni. Dah. Anjing dah masuk dah, oi. Anjing dah nak gigi baik dah. Anjing ni gigi baik. Okey, alhamdulillah kami dah sampai dekat kampung Gepeh. Pada jam pukul 11 9 lebih. Sebab saya buat rombongan Cik Kia dalam 5 keluarga. So saya bawa dengan penuh dengan berhati-hati lah supaya dia orang semua tak terticir ke belakang. Okay, sekarang kami dah sampai, kami nak pergi tengok chalet . Okey, jom tengok chalet dulu. Okey, bilik kemah-kemah. Cantik tak? Ha? Cantik tak? Cantik, alhamdulillah. Terima kasih untuk organizer. Yang pening tadi? Yang pening tadi dah okey dah. Perfect. Woo! Hai. Geram pula aku. Nampak cantik ni kamera. Cantik. Bukan aku yang nampak cantik. Okey. Baik. Kamera apa? Kamera Kodak. Jauh-jauh sikit nanti nampak gemuk. Nampak aku ke tak? Nampak. Kan tak nampak. Gila tak nampak. Apa Ashrali? Makanlah. Okey. Nampak. Yeah. Nak bagi pun nak. Anjing tu. Bisa nak apa ni? Hot. Jangan nak. Bincang. Awak dah rakam. Video nak masak. Tu nak bawa. Masuk tu. Tengok tu. Baik. Cewek dah masuk dua macam kena. Kami bertiga minta kopi makcik. Kopi Okey. Kopi ni ada tak kopi? Ni.
Kopi bawa semua ada. Dekat ni. Kau Kena sabar. cucuk badak satu. Kena sabar. Ha. Dah. Baik. Surprise pada Angin lah. Tepi belah kanan. Betul? Jadi ni. Ha, tu ada. Pemetik dia. Ini tutup. Ada angin. Ha, tak? Kembang sikit tengok apa dia. Kita kat kaki dapur tu dah. Bawah ada tu kaki. betul. Bawah ada kaki. Oh, tripod dah. Tripod. Okey, taruh. Boleh tu. Bosket. Cuba nampak. Tapi orang tu dia kena ikat. Oh, mati. Badan tu. Sekali. Dia mati. Angin. Dia memang hantu. Dia dah pakai kamera terus saya dekat depan. Okay. Oh, ini kena monitor. Welcome to my channel, guys. Subscribe, guys. Teman-teman. Ayu. WS saya. WhatsApp. WS saya. Wasabi ya. Wasabi saya. Ketik like dan komen share. Jangan makan tu yang biasa. Adik kabin. Gila. Jangan pegang. Ambillah. Mana? Dia dah masuk. Warna unjuk tu. Tadi sudah menggelegar. Sudah mendidih. Kau tak gelak? Cantiklah pemandangan dia. Salah. Kau setiap kali tuju kamera ke aku je kau akan cakap cantik. Kau tahu tak? Sebenarnya bukan tu. Cantik. Memang cantik Pandangan. sangat. Wah, uyo. Macam aku letak zoom kan. Wadidaw. Jom mandi. Sampahlah. Sabar ya. Apa? Apa? Dah tak kasi ni boleh tak? Apa dah? Alah sayang, kita pilih kau sudah sayang.
Dah. Ini apa? Okay, kami dah siap pasang kamera kami dekat sana. So, kami tempat yang sama. So, sebelah juga dengan pondok kami. So, sekarang kami nak pergi jalan-jalan, pusing-pusing, tengok chalet. Angle. Jangan cakap. Asal tak cakap. Kau zoom aku. Zoom terus. Ikan. Ya Allah. Sudah. You. Letih pergi ambil shower. Kau tu tak sopan sikit weh. Mak kau tengok kat rumah kan? Kalau mak aku tengok nanti lah weh. YouTube ni mak. Malaysia asyik banget. Makannya sedap sekali. Gratis ah? Gratis. Weh, ingatkan. Okay, sekarang kami nak pergi jalan-jalan dekat campsite Kampung Gepeh ni. Tengok chalet dia. Dan kita tengok sekali dengan kehidupan orang asli kat sini macam mana. Kami nampak ada benda menarik nak tengok. Jom tengok. Cara-cara pembuatan rumah kayu. Ni daun apa ni? Daun Bertam. bertam. Daun bertam. Rumah yang ini rumah untuk mengunjung ke? Untuk orang datang. Daun dah si ayam tu. Ni si ayam tu sendiri buat? Sendiri buat lah. Makan di sini ayam tu. Ya. Oh, cantik. Oh, ayam. Apa ya? Malam baru buat. Daun bertam. Berapa rapat ni? Okey, ini kita panggil daun bertam ah. Daun bertam. So, proses untuk membuat bumbung ni menggunakan daun bertam semuanya adalah secara manual. Secara handmade, okey. So, diorang buat semalam. Ini hasil di belakang ni. Nampak? Memang cantik bunyi anyaman dia. Memang betul-betul perfect kalau tengok. So, diorang cakap sekali kita pasang dekat bumbung ni. So, tengok kepada skill masing-masing. Kalau paling lama boleh tahan selama 6 tahun. Okey? 6 tahun. Kalau kurang sikit dia punya anyaman tu, maybe 5 tahun. So, kalau tengok kat sana, semua ni buat daripada daun bertam. Ni pokok ni pun pokok bertam. Ni. Dia cakap. Ni semua pokok bertam. Info baru. Apa orang asli buat macam mana pokok rumah daripada apa. Oh. Kau ni ada kategori kecil. Berapa bang kalau kos kita nak buat satu bang? Yang ni? Banyak juga lah. RM1 dia. Yelah nak buat kan? Kalau sing dia tak berapa sangat guna kayu. Oh betul. Kalau yang ni lebih guna kayu.
Kalau sing yang ni tak perlu. Oh, ya betul kan? Ni je dah habis dah. Cukup lah kan? Sungai. Pernah pergi tak? Dekat mana? Latak Kencang. Pernah sampai. Dekat tu Cameron Highland kan? Situ ada buat atas sikit, kita ada buat pondok tu. Buat atas dia pakai ini kan. Okey. Itulah kita buat itu. Oh. Dia naik tangga ke atas kan? Naik tangga atas sebelah mana tengok ada buat pondok-pondok kan. Itu abang buat lah? Kita orang pergi buat itu. Oh. Alat semua daripada sini kita bawa. Bawa pergi ke sana? Yang masa tu tolong Jekwa lah. Kalau kita sendiri-sendiri bawa tak kuat apa-apa kan. Okey. Semua Jekwa yang tolong hantar. Oh, dia hantar ambil barang dari sini. Bawa ke sana lah. Jekwa tolong hantar. Itu kita mudah sikit lah kerja dia. Alhamdulillah. Tak kena sangkut apa-apa lah. Kalau bawa sendiri kadang ranger lah apalah itu. Cuma kacau kan? Faham. Kacau sikit. Tolong kau nak. Nah, kan ni. RM20,000 ke rumah. Ini nak. Okey, menarik. Ini nak. Okey guys. Kami berada di seberang sungai. Kalau dari sini nampaklah kita orang punya kemah, tapak kemah kami. Dia kata boleh buka pintu ni. Kita try buka ya. Oh, tarik dari sini. Ada banyak semut. Okey, keruncit. Ayam. Nak berak? Jom toilet. Shooting guys. Aduh. Yang motor ni mini juga. Lain. Itu. Apa tu? Shooting guys. Keras mat. Sana keras, sini panas. Ayah. Jangan ikut ini. Kita betul-betul masuk dalam tanya ni. Okey. Okey. Ya Allah tu. Sebab kita kaki ayam kan? Cantik. Tak. Satu gambar sini. Aku nak satu dah. Cipu. Saya situ lah. Nak menangkap. Nak menangkap rasa air tu. Situ lah. Situ. Mana? Sini lah. Situ lah. Situ lah. Situ. Ayah, dengan gambar. Kita pakai ni, tak nak.
Wih, kaki dia tak nampak macam kaki ya. Dah putih kaki dia nampak. Dah beku kaki. Kaki dah kata. Sejuk. Jalan dulu. Lalu dulu. Kaki dia putih ya. Nampak kaki dia. Dah putih. Endo tunggu. Okay guys. Masuk video ah. Okay guys. Kawan-kawan baru saya. Wow. Main air ya. Adik. Suka main air. Apa sini ya? Korek tanah. Nak beli? Gas kepek. Pi. Bang, Jangan main bodoh, tak nak buang. Okay, sekarang kita dah preparation untuk buat BBQ. Lebih mudah. Ya. Dah. Ada hidup. Ada. Jangan main, tak nak main. Wah. Nanti jatuh. Itu batas pula. Dah. Kayu upel dan ini saya. Ini boleh masuk dalam air. Oh, dia tak rosak Dari. Ni tak dah. Tolong banyak bonda. Tapi dia tak muat. Ni kalau lapar ni ada berian. Ini kata kau ambil. Wih. Dah. Okey. Baik. Pergi. Ayah, Fai nak pergi sana tu. Ha? Saya nak ikut Amara tu. Sebab aku nak baju biasa. Nak tinggal. Tulis kakak satu. No. Adik.
Ha. Fire in the house. Tapi kalau aku nak tofu. Okay guys. Itu daging tu kambing oh. Jom guys, masak-masak guys. Masak guys. Kita punya chef kita masak. Cheese. Ayam perap. Ayam berak, padu. Dan kambing perap. Baik Rafid. Rafiq. Betul ke? Yang tu dah masak ke belum? Yang kecil. Kecil bulu merah ada. Ris. Yang kecil yang kecil. Kecil Itu kita kawan kita belakang tu. bulu merah. Apa teruk? Bulu merah ni kecil.